duit RM20. Bodoh. Okay lah, jumpa lagi lah. Kami dah sampai guys. Dia tengok di rumah Aida. Rumah kata dia tak pinjol. Tadi Aida Hanim. Bisa sebut nama perempuan ni pun. Okay, kami dah sampai guys. Jantan dekat dunia ni. Ya tu, boleh je. Sebut nama jantan ni ya. Memang pun. Habis tu aku sebut nama ayah aku pergi kot. Macam tu. Bukan. Memang nak record sampai dapat dah lagi. Macam tu. Tadi dia beritahu lagi 16 hari birthday dia. Kata macam, so nak kena buat apa sekarang ni? Comel je weh. Aku kan? Oh. Tak boleh duduk. Tak duduk tak? Kau tengok vlog tu kan? Lepas tu dia buat macam tu, tengok pak macam tu. Memang tukar TikTok lah. Ya doh. Hang buat macam mana tu kan? Aku naik kaki aku naik. Nanti aku goyang. Tiba-tiba kau ai sini. Buat Asok. Macam mana orang tua-tua sakit kau dia tengok tu beliau ni mata orang. Ya, macam mana lagu Twice? Gila ada Mimi Lana guys. Orang apa? Mimi Lana orang cakap ya orang ulang siapa-siapa. Ni memang rezeki plan dekat tu nak buat. Cuba bayangkan duk buat Mimi Lana kan. Mimi Lana guys. Tepi lah pakcik. Sekarang ni kami tengah post gambar sebab tiba-tiba jumpa Mimi Lana terkejut. Last minute je Mimi Lana. Oh my god, lelaki tu siapa? Lelaki tu siapa sebenarnya? Oh handsome Mimi Lana. Handsome Mimi Lana? Tak. Tapi dia suruh ID belanja. Lepas tu aku tanya lah dia okey ke tak. Lepas tu dia kata okey je sebab jumpa Mimi Lana. Siapa lelaki tu? Hadiah. Muka kau kan? Terbalik kan? Apa lah kau ni? Apa lah kau buat ni? Ambil lah tu. Dah ambil dah Mamat. Tu wajihan bodoh. Bodoh. Aku duduk ni angau dengan Mimi Lana. Lepas tu tak perasan wajihan. Petara tu dah. Aku yang perasan dulu kan? Tak kisah wajah tu. Kena makan tak cinta dah. Kena jadi cinta. Dah kena makan celaka. Okay, stop guys. Itu orang dah buka untuk aku. Thank you guys. Bukanlah untuk aku. Kita yang mana? Sekarang punya keluarga mah. Ada kaki kurang kan? Sumpah lah. Yang kita elek. Sebab stick dia. Tak payah kau bodoh. Babi. Makan. Dia bodoh. Tak main. Bukan vlog yang Letak. tolong aku lah. Ya. Bising dulu sini. Bising. Okay. Bising. Okay, luar. Bagi rate. Aku tak tahu nak rate macam mana. Sini tengok kau. Ada jam sikit aku bagi 8/10. Ni aku tak layan ni kat situ tadi. Benci aku. Diorang ni jerit macam perempuan. Idea lah yang first jam sekali tu dia jerit macam perempuan tu. Sumpah Aku tak jerit, aku tutup lah muka tak. Mana ada Han jerit bodoh. No, bodoh tak jerit pun. Ha, Han delay gila habis jerit kan. Idea nak dia jerit delay. Jadi dia Aku macam, aku dah terkejut dulu kan. Dia macam ni dia tiba aku macam dah bagilah aku merasakan dulu. Bagi aku dia tak seram sangat pun. cerita tu Aku tak seram. terkejut langsung sia. Cerita tu Acuk kalau jam sikit dia 8/10. Kalau story dia boleh lah 8/10 Tak, juga dia lah. macam- Sebab best tapi cuma bodoh. Bukan? Betul lah tu dia. Suka Betul hang, tu kan. Sound dia kuat gila weh. Beria nak mampus. Bengang bodoh aku semua Sound dah. effect dia beria lah. Padahal tak ada apa-apa pun. Faham tak? Tak yang last. Padahal dapat 7 orang. Dia bukan jadi apa sangat pun. Faham tak? Dia punya last kali dah habis nama tu pun beria nak buat sound. Semua dah. Dah lilit tu lampu-lampu apa. Dah lah 3 tu muncul balik. Kau bagi Dah. macam 6/10 kot. Tapi yang last sekali tu tak apa dia tiba-tiba semua terkejut. Ya bodoh. Aku tak faham sia. Dah yang last sekali yang tunjuk kat SP. Ha. Tak apa. Tak, dia tiba-tiba ada gambar hantu. Dia tunjuk hantu yang hitam. So, dia tiba-tiba puh. Tak macam tu. Nah, bagi 6/10 je kot. Tak ada cakap pun. Apa dia tadi? Sebab ada Mimi Lana is the best. Mimi Lana yang cantik. Cakap apa? Dia cakap Mimi Lana
Belanda cantik handsome. Hai kata dia mak cantik. Biarlah. Dia Kita cerita. Lepas je keluar lift tu tengok ramai-ramai. Lepas tu kan macam ni kenapa aku tengok ni Milano. Lepas tu kan ni tengok cerita apa ni. Lepas tu akak yang kru tu kan macam tak tengok lagi lah tu tak boleh ambil gambar. Lepas tu aku cakap nak pergi tengok lah ni. Bodoh siap sumpah punca. Untunglah minta cerita pola. Ya nasib tahu je cerita apa. Cerita apa ni? Ya duk literally dia almost di antara punca kalau kami tak kena ambil gambar dengan Milano di punca. Memang sedih lah. Memang tak tengok lah. Beriuk lah yang ni pun. Ini tadi bodoh sial ini. Cepatlah buatlah balik sekali lagi lah. Cepatlah. Dia jok sekali lah. Ulang-ulang saya. Jangan. Suka din pula anak ni. Ya. Wow. Shomel. Oh, aku nak beli. Tak apalah, tak ada duit lah. Idea belanja please. Okay. Idea belanja please. Jom. Apa aku masuk sini? Aku nak macam mana? Kau tahu nak pergi mana sebenarnya? Nak cari bang. Ada yang kena mencarut kan. Sabar. Aku gelak malam. Nak pergi mana? Nak tengok je. Tak payah tengok dia, bye. So sekarang ni Aing dah balik. Aing nak tengok macam mana. Tak payah kot. Bodohnya pun. Okay, Aing dah balik guys. Vlog ni akan bergegar-gegar sebab saya pakai heels. Saya tak boleh jalan secara normal. Aku sujud habis dah. Kalau kena balik pakai ni. Ya boleh. Ya mana boleh simpan. Saya lah. Yang tu mahal. Kau ni. Kisah tak nak belum tak. Nak yang semua aja. Uyuh. Macam K-pop. Kita macam K-pop kan. Aku pun tak kenal siapa dia. Comel gila. Dua mamat ni jalan. Aku tak boleh jalan selaju sebab pakai heels. Masya Allah. Aidi nak belanja. Nak balik kan? Kenapa? Kan takut kena tumpang lah. Okay, aku ada cerita sebenarnya. Kan yang kan nak mamak kan rumah Cina tu kan. Lepas tu aku pernah pergi beli burger. Yang ambil burger lah pukul 9 tau. Lepas tu aku balik kan. Ada orang tumpang kan tau lah. Kat belakang. Benda. Bukan, aku seorang. Benda tu warna putih berdiri tegak je. Dia suka lah. Apa? Dia suka lah. Thanks, dia suka aku sumpah. Apa dia? Maria? Nak boleh. Marisa? Fatima? Bodoh. Asal tengok macam tu? Kalau dah buat tu. Kan dah kata? Tak dengar cakap. Aku tahulah. Yay. Hai dia belanja. Yay, miskin. Nanti nak kena tak? Okay. Sampai sini je vlog kita. Nak balik dah. Jodoh nak balik dah. Aku rasa lepas ni tak kelak dengan aku sebab Aisyah habis duit. Tunggu nanti. Main semua. Nanti kasih belanja pula sebab birthday aku. Cantik langit. Cantik pula langit. Nah, hai. So, Bye-bye. sampai sini je vlog. Bye-bye. Cepat dulu. Nak. Nama YouTube apa? Okay, jap.